Ada satu hidden cafe yang dia ada smoke BBQ burger yang memang murah. Lepas tu kau tahu betapa tebalnya. Ada crispy chicken burger. Lepas tu ada roti john, ada chicken chop, ada nasi lemak sotong, ada pasta, ada dessert lagi. Weh, memang best makanan kat sini. Hari ni jom kita dekat satu hidden cafe dekat Muar. Orang Muar suka betul datang makan dekat sini. Kat mana, Bik? Official Street Burger OSB Cafe Muar Johor. Jom kita. Hello, what's up guys? Inilah hidden cafe dekat Muar yang orang viralkan kat TikTok tu. Ini smoke BBQ burger. Signature menu dekat sini. Kau tahu lah, bapak tebal burger dia. Ini dia punya signature kat sini, smoke BBQ burger. Kau tahu betapa tebal yang dia punya burger dan patty kat sini. Memang juicy sangat weh. Harga dia cuma RM9.90. Ada fries lagi dekat dalam tau. Crispy Chicken Burger. Menu signature dia. Kau tengok besar mana ni. Yang Syafiq makan ni dia punya crispy chicken burger. Harga dia sama je RM9.90. Dia punya isi ayam memang tebal. Yang penting ayam tu memang sangat crispy tau. Ini dia punya roti john papa beef. Kau tahu, penuh mengisi daging dengan cheese melimpah-limpah. Satu lagi menu yang aku rasa wow kat sini, dia punya roti john papa beef. Kau tahu nak betapa besarnya roti john dia, penuh dengan isi daging kat atas dengan cheese dengan sos black pepper. Harga dia cuma RM20, tapi jujur aku cakap roti john kat sini memang padu teruk tau. Di sini dia bukan ada burger je, tapi dia ada juga nasi lemak sotong crispy. Korang yang tekap Melayu yang nak makan nasi tu, kat sini pun ada nasi lemak sotong crispy. Harga dia cuma RM16. Sotong dia pakai sotong fresh, bukan sotong frozen. Memang ngam. Char grill chicken chop. Yang ni dia punya char grill chicken chop. Harga dia RM18.90. Sos black pepper memang pekat, rasa pedas-pedas dan rasa manis tu. Chicken chop dia grill elok tau. Spicy aglio olio. Mamma mia. Yang ni pula dia punya spicy aglio olio. Agak sedikit pedas, tapi pedas yang sedap tau. Harga dia RM18.90. Dia bagi sekali dengan udang. Portion dia just nice. Untuk dessert pula, kau boleh try dia punya chocolate Magnus waffle. Dia waffle, atas dia ada ice cream vanilla, ada chocolate Cadbury, ada strawberry dan juga ada Oreo crumbs. Banyak topping dia letak dekat atas ni. Ada Oreo crumbs, ada Cadbury, ada strawberry, ada ice cream lagi. Weh, memang best. Ini Frappe double strawberry. Rasa manis dan masam dekat air ni memang balance lah. Ni air Berry Hill dengan signature tropical sun. Yang ni pula ada macam ala-ala air sparkling lah macam tu. Dia memang okey, memang sangat refreshing lah minum dekat sini. So korang apa lagi, datanglah dekat sini. Tak pelik betul lah kenapa orang Muar suka betul makan dekat sini. Kau tengoklah makanan dia, Bik. Betul. Burger, roti john, spaghetti semua memang padu. Kau suka yang mana? Aku suka yang roti john dengan signature burger dia. Kau? Aku suka dia punya ni. Smoke BBQ burger dia. Dengan ni nasi lemak. Semak. Ni favourite. Okay, so kalau kau nak makan semua ni, boleh datang kat mana, Bik? OSB OSB Cafe Muar Johor. Okay, apa-apa pun, Jom kita.